kembali lagi kita ke podcast PPDJB. Kita dah sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Dan untuk yang terakhir ni kita ada soalan bonus kepada tuan. Ialah perbincangan kita hari ini agak panjang tapi banyak tuan input-input kan, sebab perkara ni baru lagi macam goreng pisang panas, tapi bila tuan dapat urai dengan baik itu alhamdulillah, dia memberi kita satu input yang sangat berguna. Ke sengaja nak up je? Tak, memang sangat-sangatlah rasa bertuah juga sebab berada dalam podcast ni pada kali ini. Okey, baik tuan. Berkaitan dengan soalan yang terakhir ni adalah berkaitan tentang harapan tuan tentang rancangan pendidikan negara 2026 hingga 2035 yang diluncurkan semalam dalam memacu reformasi pendidikan Malaysia. Bagaimana harapan tuan agar kita boleh membuat perkara ini menjadi satu perkara yang betul? Silakan tuan. Baik. Saya sebenarnya setiap perkara yang kita laksanakan dah jadi amalan dalam hidup saya. Kau buat apa sekalipun, fikir tentang matlamat. Begin with the end in mind, kan? Lakukan semua perkara, kau fikirkan matlamat akhirnya apa yang awak nak capai. Jadi tentulah saya pun mendukung aspirasi besar sebenarnya apabila sesuatu kerangka besar dalam pendidikan macam rancangan pendidikan Malaysia, rancangan pendidikan negara ini diluncurkan semalam oleh Yang Berhormat. Tentulah saya ingin melihat kejayaannya, terutama apabila dia diperlihatkan sebagai satu rancangan pendidikan jangka panjang yang mengangkat martabat dan kualiti pendidikan. Martabat dan kualiti pendidikan sebenar ni adalah tentang anak-anak kita, terutama dari kalangan orang-orang yang cerdik pandai. Diangkat martabatnya supaya benar-benar jadi orang yang cerdik pandai dan punya nilai, punya akhlak yang terpuji. Bagi kumpulan lain pun begitu juga. Malah saya juga punya hasrat macam orang lain untuk melihat pendidikan yang inklusif ni jangan sampai ada yang terpinggir, jangan sampai ada yang tersisih. Kita harus tangani demi martabat dan harga diri mereka, tentang human dignity, tentang harga diri, tentang maruah. Kerana kalau bukan kita, siapa lagi nak angkat martabat mereka? Sampai satu peringkat golongan rentan antara orang yang mungkin terpinggir menikmati pendidikan harus disantuni. Harus kita dapatkan mereka untuk kembalikan mereka ke bangku-bangku sekolah. Dan ini bukan perkara kecil, perkara ringan, perkara mudah. Dia memerlukan sokongan dan accountability, dan bertepatanlah dalam reformasi sekolah yang ditulis sebagai sokongan dan accountability yang semua orang punya peranan, sesiapa pun punya peranan untuk memastikan tak ada golongan terpinggir. Kanak-kanak tidak harus dibiarkan berada di jalanan hanya untuk menjaja bagi tujuan sara hidup. Saya setuju, sara hidup adalah perkara yang sangat kritikal, perlu untuk semua orang. Tetapi ketika kita bergerak sebagai sebuah negara yang semakin dihormati, kita tak akan boleh melihat kececeran berlaku. Anak-anak tak bersekolah, anak-anak ketinggalan daripada bangku sekolah. Tentulah dia ada perkara yang sangat mendukacitakan. Jadi kalau dulu kita bergerak dari asas-asas seperti kesamarataan antara golongan bandar dan luar bandar, supaya tidak berlaku kesenjangan bandar dan luar bandar. Ya, betul, saya setuju. Kalau dulu kita bergerak dari asas-asas gender, jurang, gender, rapatkan jurang. Jangan ada orang lelaki, orang perempuan yang jurang yang sangat jauh. Yang cerdik je perempuan, yang lulus je perempuan, yang tak bercerdik lelaki, yang tak lulus lelaki. Saya setuju. Tingkatkan, merapatkan jurang. Tentang gender, bandar luar bandar, tentang sosioekonomi status. Jangan sampai ada orang kaya melepasi tahap minimum, orang kaya mencapai grade yang baik. Bagaimana dengan orang miskin? So benda-benda macam itu harus diatasi. Dan sekarang bila kita bercakap tentang pendidikan demi martabat, demi maruah, demi harga diri yang sifatnya inklusif, maka tidak boleh tidak daripada memastikan tak ada sesiapa pun yang akan terpinggir. No one left behind. Jangan ada sesiapa pun yang tak dapat menikmati arus pendidikan. Apatah lagi pendidikan kita bergerak dalam bentuk yang sangat pelbagai dengan peluang yang sangat besar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Malah tak cukup tentang pendidikan asas di peringkat rendah dan menengah. Kita harus ada keberanian
untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi, terutama pasca SPM. Ya, dia disebut sebagai tertiary level, peringkat yang ketiga, tentang pendidikan. sejauh mana lebih ramai orang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, diploma ke, ijazah pertama ke politeknik ke IPG ke, pusat-pusat latihan industri ke, atau ke mana sahaja. Kita harus ada keberanian besar yang seperti ini. So itulah antara harapan saya, dan tentunya untuk memastikan matlamat dan cita-cita besar ini tercapai, kita tak boleh tidak daripada memastikan semua orang yang menjadi komponen utama dalam pendidikan memandang perkara ini dengan sangat serius dan melaksanakannya secara lebih bersungguh-sungguh. Ada orang yang miskin, kena dibantu semaksimumnya. Sokongan material, kalau keperluannya material. Kalau keperluannya pengangkutan, ya pengangkutan. Kalau keperluannya ialah kediaman, ya kediaman. Sampai tahap begitu. Kalau keperluannya makan minum, ya makan minum. Ini semua adalah perkara yang boleh dibuat, yang sebenarnya telah berlaku di banyak negara sehingga akhirnya dia berjaya. Di sebuah negara maju yang sangat hebat, Amerika Syarikat misalnya, salah satu daripada perkara besar yang dibawa oleh Zohran Mamdani, calon Republikan sebagai Datuk Bandar di Bandaraya New York, dia berjuang tentang perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang dia bukan satu perkara yang biasa kita jumpa pun, tentang tentang child care, tentang kanak-kanak, public child care, kanak-kanak yang terbiar, bukan satu perkara yang lumrah pun. Bilangannya mungkin kecil tentang public child care, tapi oleh kerana dia bina iltizam untuk membantu untuk public child care ini, akhirnya dia diterima dan dia melonjakkan goodwill-nya, nama baiknya, sampai dia terpilih sebagai, itu antara sebab dia terpilih sebagai Datuk Bandar Muslim pertama di New York. So benda-benda macam itulah, dia penuh keiltizaman. Sokongan itu harus berlaku. So harapan saya, jangan putus asa, kena terus bina karakter yang positif, strong determination, high spirit, high motivation, inspiring others, keep to inspiring people. Kerana orang-orang yang ada karakter yang sebegini, the chances of success sangat besar. Ya, saya setuju banyak orang menulis tentang even we depend on the luck, still can success, but the chances of success if you depend on luck only 1%. So what is the other factors to success? Dia kata the other factors to success, if you depend on talent, but the chances to success if you depend on talent only 2%. All those things 3% je. So macam mana nak dapatkan chances yang lebih besar? Chances lebih besar, dia kata, ialah tentang being a team player. You ada satu pasukan kerja yang baik, pasukan kerja yang saling melengkapi, yang saling menyokong, yang tak bersaing, yang tak saling merosakkan organisasi. Yes, you may have a good chance. The bigger chances datang daripada faktor-faktor ini, the teamwork. Tapi dia kata the chances to success if you depend on being a team player only 20%, 20%. Semua kalau kita jumlahkan pun baru 23%. So what is the biggest factors? Dia tulis tentang biggest factors is the character. If you have a character, a good character, never give up character, strong determination, so dia akan memberikan lebih banyak peluang until 77%. Sebab tu orang putih cakap apa tahu, if you lose your money you lose nothing, kata. Kalau awak hilang duit tak apalah, if you lose your money you lose nothing. Kita tak jadi apa-apa pun kalau kita hilang duit. Semua orang pernah hilang duit kan. Pis pernah hilang duit. Berapa jumlah paling banyak awak hilang? Tak banyak tuan. Yalah. Kira orang banyak duit, dia banyak duit lah. Saya tu pernah hilang duit. Berapa banyak paling besar, jumlah yang paling besar awak hilang? 200. Tapi dia tak mengubah apa-apa pun. Betul. Dia tak mengubah kita jadi orang miskin, jadi minta sedekah, tak mengubah. You lose nothing. Tapi if you lose your health, dia kata you lose something. Jagalah kesihatan, jangan sampai hilang. Kalau hilang kesihatan, awak akan hilang sesuatu. Hilang selera makan, hilang deria tertentu, awak akan kehilangan semangat. Kan dia macam
malas lah, tak apalah, macam tu lah. If you lose your health, you lose something. But biggest lose tu ialah if you lose your character, you lose everything. So tak boleh lose your character. Daya juang yang tinggi, ketahanan yang tinggi, keyakinan yang tinggi. Sebab tu dalam pembinaan karakter yang jadi gariskan dalam perkara-perkara besar, kurikulum sekolah, ya, sama yang digariskan dalam reformasi sekolah, termasuk dalam rancangan semalam cerita pasal rancangan pendidikan negara, dia bercakap tentang karakter, tentang keyakinan, tentang daya juang, kan? Daya tahan. Daya tahan, keyakinan, karakter. Perkara-perkara yang seperti ini memberi peluang untuk berjaya dalam peratusan yang sangat besar. So all the best. Harapan saya, jangan give up, jangan kecewa. Cabarannya sangat besar dan mungkin kita akan gagal sedikit, tak apa, tapi jangan terus mengalah. Cuba lagi dan cuba lagi. Kita tak akan berjaya sepenuhnya. Nak menyelesaikan masalah kehadiran, you tak akan berjaya sepenuhnya. Mungkin ada cabarannya, kan, mungkin ada orang yang menolak, mungkin ada orang yang rejected dan sebagainya. Tak apa, teruskan dan teruskan, you akan berjaya. Saya baik. Kan? Betul tuan. Ya ke? Confident ke? Confident tuan. Lebih bersemangat rasa. Tengok yang tu kawan-kawan awak yang depan kamera ni, di belakang kamera ni. Saya pun rasa mereka pun, kalau mereka bersama-sama daripada awal, memang mereka akan bersemangat juga tuan. Agaknya kalau yang mereka tengok potongan yang terakhir ni je pun, agaknya dia akan tengok daripada awal balik semula. Supaya mereka boleh berlari dengan lebih laju untuk berusaha. Betul. Berkata tuan jalan masih panjang kata. Jalan masih panjang. Garis akhir yang kita pandang. Itu lagu. Sebab teringat tuan. Bukan saya kata itu lagu. Tapi lagu tu sangat signifikan dengan kerja buat kita tuan. Yalah, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Itu lagu. Dia dinyanyikan oleh Sikoji, dan pasangannya Sikoji dan siapa seorang lagi, adalah, ya, saya lupa dah. Hebat. Betul, dia membina sedikit karakter kita. Untuk sentiasa kuat lah. Betul. Gavis. Perform lah. Baik tuan, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada panel tetap kita, Tuan Haji Saliman bin Selamat, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Johor Bahru, atas dapat meluangkan masa atas kesibukan yang macam-macam, tapi masih lagi dapat bersama kita dalam podcast PPD Johor, PPD JB yang kita laksanakan, yang mana pada kali ini tajuknya adalah tahun ini tahun kita. Mudah-mudahan pada bermula daripada banyak reformasi yang ditekankan, yang perlu kita kerjakan ini akan meningkatkan martabat dan kualiti pendidikan kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak pada Tuan Haji Saliman bin Selamat atas bersama kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam podcast PPDJB. #kongsi sedikit. Ambil sikit bis. Saya tuan, boleh tuan, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya fikir ni podcast terakhir saya sebagai Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Dan tentunya sepanjang saya berkhidmat di sini ada banyak peristiwa suku duka dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong pendidikan, menyokong agenda-agenda besar nasional, menjadikan kerja di PPD ini menjadi lebih lancar. Dan pohon kemaafan lah kalau ada yang menyinggung satu dua kata, terlajak pandang, salah cakap. InsyaAllah kalau tak ada halangan, saya akan menamatkan perkhidmatan sebagai Pegawai Pendidikan Daerah pada 31 Januari 2026. Saya doakan semua akan terus kekal lah, jadi orang-orang baik, orang mulia insyaAllah. Macam serangkap pantun kita lah lebih kurang. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat, doa ikhlas dari hati, semoga tuan-puan jadi orang hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi semua. Terima kasih. Hashtag. Kongsi sedikit. Ya.